Kuis Tajwid Part 12. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Apakah hukum belajar ilmu tajwid? A. Fardu Ain. B. Fardu Kifayah. Jawapannya B. Fardu Kifayah. Seterusnya. Apakah hukum baca Al-Quran secara bertajwid? A. Fardu Ain. B. Fardu Kifayah. Jawapannya A. Fardu Ain. Seterusnya. Huruf apa yang keluar dari tengah halkum atau tengah kerongkong? A. Kha dan Ghain. B. Ha dan Ain. Jawapannya B. Ha dan Ain. Seterusnya. Huruf apa yang sama makhrajnya dengan huruf Sa? A. Zal dan Za. B. Ta dan Ta. Jawapannya A. Zal dan Za. Seterusnya. Apakah huruf yang keluar dari dua bibir? A. Ba, Mim, Waw. B. Ba, Nun, Waw. Jawapannya A. Huruf Ba, huruf Mim dan huruf Waw. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ni. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan video ni kepada seseorang.